Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestead dan saya Fatona. Okay, saya nak buat pemberitahuan lah. Saya dinasihatkan oleh doktor untuk berehat dalam masa sebulan ke depan. So dalam masa sebulan tu saya tak boleh buat kerja kebun, saya tak boleh buat kerja berat, dan saya tak boleh itulah buat kerja yang biasa saya buat sebelum ni. So makanya tak adalah, akan datang tak ada, buat sementara waktu tak ada kerja-kerja kebun yang saya dapat kongsikan dengan korang. Dan saya tak tahu lagi macam mana selepas sebulan tu macam mana. Tengok dulu keputusan selepas sebulan saya kena rehat ni, barulah boleh tahulah sama ada lagi ke tak kerja-kerja kebun. Mungkin kalau ada pun bukan saya buat kerja lah, mungkin saya cuma tunjuk kat korang apa aktiviti, apa benda yang ada kan pokok apa yang tengah membesar, apa yang tengah update sedia ada ke kan. Maksudnya untuk saya buat kerja-kerja bersihkan kebun tu tak lah kan. Dan kerja-kerja kebun saya pun yang tak habis lagi sebelum ni, yang tak habis kemas pun lagi terpaksa ditangguhkan. Dan bila ditangguhkan ni bermakna naik semak semula lah kebun saya tu kan. Walaupun macam mana, benda tu merisaukan, tapi Alhamdulillah saya tak risau ke benda tu. Cakap lantak lah dia nak tu kan. Sementara sebab saya memang fokuskan diri untuk rehat selama sebulan ni. Dan yelah, kesihatan tu penting kan. Kalau tak sihat macam mana kita nak buat kerja kan. Kita dengar lah kan cakap doktor kan. Itulah, moga korang dapat doakan saya. Moga saya lancarlah sebulan saya ni akan datang. Dan moga semuanya berjalan dengan baik. Mohon korang pun dipermudahkan segala urusan. Korang pun semua diberikan kesihatan semua kan. Itulah, InsyaAllah doakan saya, dan saya pun doakan korang semua. Moga kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih buat korang semua yang subscribe saya. Saya tak sangka ada 2,000 orang yang subscribe saya. Saya tak tahu apa yang korang boleh dapat daripada video-video saya. Mungkin korang dapatlah something untuk korang, just at least dapat release tension kan, at least dapat ilmu-ilmu yang ada kat dalam tu. Mungkin korang dapat. Dan saya juga minta maaf, banyak sangat benda yang saya kena dahulukan di luar daripada yang saya boleh videokan kat korang. Dan itulah, setakat ni itulah kan. InsyaAllah jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye.